Mana kita orang beriman. Tapi suasana kita. Saya terjemah jemaah India, jemaah mari daripada Bombay. Kemarin dulu. Pergi buat jo tempat rumah saya. Jok daripada tahun 2015. Sampai 2025 ni. Esok 2020 ni dah. Calia. Dalam India saja 10 tahun masa. Orang beriman telah jatuh murtad 1 juta orang. Tinggal kamu. Tu sih. Sebab apa? Tu ya duk royak belah-belah dekat Kozari bukan le bayar dak. Kozari. Cerita muzakarah. Sapu hai mata belah-belah. 1 juta orang India jatuh murtad. Sebab suasana dia kata. Permulaan pakai jadi tak apa. Yang kedua fikir dia, kuam kit, neo kit, dia kot lain dah pemuda. Wairun dia kot lain dah. Kadang-kadang tak dengar ibu apa. Fikir sendiri. Sebab suasana hajar fikir gini. Tahap yang ketiga tak saya. Yang mari ukur kata, tak ada apa. Tak semaya pun boleh hakal. Okey, tak semaya lebih lah nah. Mari ukur lah. Suasana hajar jadi gitu. Dah jatuh murtad. Hari ni tu mah tempat kita. Nak lari ke apa tak boleh lah. Sedek gadang kita, ayah ibu kita tak biasa kata ke apa. Suasana. Sebab tu tuan-tuan, zumidari, tanggungjawab. Kena tanggungjawab. Buat peringatan dan jaga. Lupa tak apa. Lemah tak apa. Dosa tak apa lagi. Tapi jangan buat biasa. Kena buat sedar. Dosa memang ada setiap lapisan manusia. Lupa taklah wayak dah. Lemah taklah wayak dah. Berdosa pun Allah Ta'ala wayak. Hadis Qudusi. Cuma anak cucu tak ada. Anak manusia ni lah. Salah belaka. Kullu bani Adam. Highlight saya tak mulai muzakarah. Nak uyak peringatan. Tak saya nampak kata. Nak uyak kita bimbang. Khata'un. Dalam salah ada kebaikan. Dalam berdosa ada kebaikan. Allah kata wa khairu khata'ina. Sebaik-baik orang berdosa. At-tawwabun. Buat video taubat lah. Dia tak ingat, dia lupa, dia ralik, dia tak dapat cakap. Buat peringatan lah orang yang sedar ni. Ni tanggungjawab ni zumidari ni. Hak lain lagi, kita tanggungjawab lah ke umat. Bukan ukhrijat lil muslim. Bukan ukhrijat lil mu'min. Bukan ukhrijat lil qaum. Bukan ukhrijat lil qabilah. Ukhrijat lin nas. Umat Rabi 7,000 juta lebih.